Pernah tak kau rasa macam ni? Kau cuba cakap sesuatu tapi mak ayah macam tak faham. Atas kepala kau ada moodlet sedih. Atas kepala mereka pula moodlet risau. Bui fikiran kau tunjuk gambar konsert. Bui fikiran mereka pula buku kerja sekolah. Komunikasi jadi macam bar keperluan sosial yang merah. Rasa tegang kan? Ini bukan sebab mereka tak sayang. Cuma programming kita berbeza generasi. Fikiran mereka ada quest untuk pastikan kau selamat. Fikiran kau pula ada quest untuk teroka dunia. Jadi macam mana nak selaraskan quest ni? Cuba cheat code komunikasi 3 langkah ni. 1. Pilih masa yang betul. Bila semua bar keperluan hijau. Jangan mula masa mereka tengah stres dengan kerja. 2. Guna ayat. Saya rasa macam pilih interaksi friendly. Toto Wanao, saya rasa sedih bila tak dapat pergi. Bukan, kenapa tak bagi saya pergi? 3. Cuba faham quest mereka juga. Tanya, apa yang buat mak ayah risau? Dengar jawapan mereka macam kau tengah kumpul clue. Bila quest dah selaras, bar hubungan pun akan jadi hijau dan level up. Cuba trik ni. Mana tahu ia berkesan untuk kau.